Assalamualaikum semua. Kru TV PSS Al-Idrisi kini berada di Seremban Prima Mall sempena Karnival Pendidikan Madani PPD Seremban 2026. Karnival ini bertujuan memperkasa kemahiran digital, memupuk minat STEM serta menggalakkan inovasi, kreativiti dan kerjasama komuniti. Melebarkan kebaikan. Festival ini diadakan pada hari Rabu 15 Julai 2026 dan pada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Tahukah anda, festival ini dilakukan serentak pada 3 lokasi iaitu Seremban Prima Mall, Masjid Muhammad Al-Fatih di Forest Heights dan Kolej Tengku Muhriz. Program ini dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan dengan kerjasama pelbagai agensi dan institusi. Menariknya, pelancong juga dapat meneroka pelbagai zon aktiviti yang memberikan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat. Bersama saya pada hari ini, Puan Kamala binti Abdul Hamid, Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran. Assalamualaikum Puan. Salam. Izinkan saya bertanya satu soalan. Apakah harapan Puan terhadap murid-murid yang menyertai Karnival Pendidikan Madani ini? Okey, terima kasih anak cilik saya ini. Okey, harapan saya kepada murid-murid yang hadir pada karnival pagi ini, mereka akan mendapat satu ilmu yang baru dan dapat membuat eksplorasi kepada semua aktiviti yang telah kita rancangkan untuk mereka. Dan saya harap mereka akan terus cemerlang di pelbagai bidang yang mereka ceburi. Terima kasih. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Okey. Kami dari pasukan kru TV PSS Al-Idrisi yang berada di Seremban Primol dan guru pengiring kami, Teacher Maisara dan Ustaz Sofi. Sekian sahaja dari kami. Wadah berinformasi dan tinggi hanya di saluran TV PSS Al-Idrisi. Sekian, kita jumpa lagi. Bye.